Salah satu benda dalam pemasaran yang mungkin ramai orang tak ambil tahu adalah the more you raise the price, the better chance you will get. Maksudnya, lagi tinggi harga yang awak letak, lagi senang awak dapat peluang. Antara contohnya adalah macam Apple berbanding dengan jenama lain lah. Macam mana Apple boleh stand walaupun harga dia tinggi dan mahal adalah disebabkan nombor satu, value dan macam mana dia letak branding position dia. Seperti mana dagingonline.com, kami juga letakkan harga yang sedap dalam profit margin untuk dijual kepada pelanggan, yang mana kita menjanjikan satu servis yang bagus untuk kita punya klien. Begitu juga dengan public gold. Kalau kita tengok harga public gold, dia agak kompetitif berbanding harga gram emas company lain. Tapi walaupun harga gram emas public gold agak kompetitif, public gold still stand dan mendapat ramai customer di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Kalau kita nak berbisnes, tidak semestinya kita letak harga yang murah untuk menang. Kita dah membuktikan, Daging Online sudah membuktikan, dan public gold pun telah membuktikan. So mungkin anda boleh fikir satu cara untuk menang dalam hati pelanggan adalah dengan menaikkan harga. Mungkin ramai orang boleh kecam lah, sebab kenapa jual mahal, kenapa jual harga tinggi. Tapi bila harga tinggi, anda sebagai business owner boleh letak banyak value, boleh letak banyak benefit pada pelanggan.